Assalamualaikum guys. So sebagai advisor sebenarnya kita boleh tengok ni apa nama Q analysis untuk saham IPO atau saham-saham yang ada dekat Bursa Malaysia ni. Jadi daripada Q analysis ni lah sebenarnya TOP akan dikira kan. Kalau anda lihat untuk saham Hartanah Kayangan Berhad IPO yang akan listing pada pagi ini 9 Jun 2025. Nampak lah kat situ ada orang lagi, masih lagi queue pada harga setengah sen untuk jual kan belah kanan ni. Ini untuk sell queue pula ni. Ini sell queue, yang ni buy queue kan. Dan kalau anda lihat kat situ boleh nampak lah berapa ramai orang queue dekat 20 sen kan nak beli kan. Ada yang nak beli lagi tinggi lah. Dan ada juga yang nak jual pada harga yang tinggi lah pada 17 sen. Tapi kiraan dia TO tu duduk dekat sini 16 sen pada ketika ini. Kalau dia bertahan sampai pukul 9 pagi sekarang, maknanya saham ni akan dibuka pada harga tawaran lah, harga yang sama, iaitu pada harga 16 sen. Ni apa Q movement detail dia. Siapa yang masuk order boleh nampak lah daripada 8.5 tadi. Itu cerita dia. So apa-apa pun kalau tengok harga saham tu TOP dia, theoretical opening price dia ada kat sini lah. Kan. So kita boleh tahulah kalau menjelang pukul 9 sekarang, kalau tak ada buyer masuk pada harga yang lebih tinggi, maknanya dia akan buka pada harga 16 sen. So pasal IPO masih lagi tak berapa cun buat masa ni kan, tapi kita doa-doakan lah going forward saham IPO akan naik dan boleh buat duit lah untuk kabur-kabur short term. Untuk kabur long term tak ada masalah, sebab dia kena pegang saham tu untuk satu jangka masa yang lama. Alright. So kalau nak belajar saham, follow FY dekat mana-mana lah dekat social media ni. Alright tuan-tuan, bio ada link ada kat bio kat atas kalau nak buka account ke, nak atas mina ke dan sebagainya. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.